RM50. Pin. RM40,000. Abang izinkan jangan lupa jalan pulang. Atau yang kaya, selamat hari raya. Belakang. Alam. Wih, dia nangis. Hello, nak kut? Ya. Hello, nak kut? Ke ulang. Boleh bacakan 2 digit IC belakang? 52. 52. Oh, betul. Okay, thank you. Rubiatul. Kejap lagi saya akan transfer, okay? Assalamualaikum. RM1,000. Okey, seterusnya untuk RM1,000 Saga Hati dah nak last dah ni. So, kita tak cari 2 orang lagi. Okay. Dan seterusnya kita akan pergi ke grand prize pula, okey? Dan seterusnya untuk Sagu Hati RM1,000 yang ke-9 saya memanggil editor saya Syami. Syami, sini kau. Syami, sini kau. Okey, cabut Syami. Tadi diorang belah sini, kau ambil belah sini pula. Ha? Tutup mata, tutup mata. Okey. Kod dia adalah Nuha. Sebelum tu kita sama-sama doakan keadaan Mak Umi Nuha sembuh. Okey, sebabnya tadi saya call Nuha, mak dia dalam keadaan yang macam agak kritikal juga. So kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan operation apa semua. Amin. Okey, seterusnya kita ada nama Siti Halidah binti Jamil. Siti Halidah binti Jamil, kod dia adalah Nuha. Okey, DJ, aku panas ni. Panas. Bersamamu sayang di hari. Okey DJ. Sedap DJ. DJ parah. DJ kita dah terbaring kat situ. Assalamualaikum. Salam, nak kod? Ya. Hello, nak kod? Nuha. Boleh tak bacakan 2 digit IC belakang? 78. 78. Betul. Thank you awak. Kejap lagi saya akan transfer dekat awak, okey? Ya, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Salam. Ya, ini bayang kita mau. Weh, tangan-tangan staff saya ni semua sekali awak. Okey, kita tinggal cari seorang lagi pemenang untuk hadiah Sagu Hati kita RM1,000. Ya, betul. Dan seterusnya kita akan pergi ke hadiah RM5,000 pula. Okey, seterusnya kita nak panggil siapa? Pak Ih lah. Pak Ih, sini Pak Ih. Sini Pak Ih, aku bagi kau. DJ kita. Okey Pak Ih, cabut. Jangan nak tengok, jangan tengok. Orang yang terakhir untuk RM1,000. Masa kita go on kepada RM5,000. Kod apa ni? Kod sabar jap. Okey. Kod seterusnya, semua staff aku dah ni kan. Kod dia adalah Alif, okey. Dah tutup komen? Nama Esrina. Kod Pak I juga. Okey. Esrina. Kami anak. Pemenang yang terakhir guys untuk RM1,000. Ya, lepas ni kita go on kepada RM5,000. Semana tahu korang yang stay ni, korang menang RM5,000. Tak pun RM40,000 ataupun RM15,000. Nama korang kat mana? Korang teka. Atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Hello, dengar tak? Nak kod boleh? Hello, ulang. Alif. Boleh tak bacakan 2 digit IC belakang? 77. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, amin. Nanti sekejap lagi lepas habis live saya akan transfer dekat awak, okey? Okey. Okey, Assalamualaikum. Salam.
Okey, alhamdulillah. So untuk RM1,000 so kita go on kepada RM5,000 pula. Okey, so kita dah dapat ke 10 orang untuk menang RM1,000. Dan seterusnya kita pergi ke pemenang RM5,000 untuk 4 orang. Untuk 4 orang pula awak. Okey, seterusnya. Siapa nak cabut? Miss sini sayang. Sayang sini sayang. Sayang, I panggil you ni. Okey, sabar Sabar RM5,000 sayang untuk pemenang yang pertama. RM5,000? Ya. Jangan buka mata. Tengok dulu takut ada selit-selit ke apa semua ke? Okey, tak ada Nanti orang cakap kita tipu pula kan? Selit nama I. Okey. Jangan tengok. Rakus lah. Sebulan berhari raya umat manusia. Okey, kita dah dapat yang seterusnya dan kod dia adalah Irfan. Irfan. Kod seterusnya adalah Irfan. Tadi kod Alif kan? Okey, terima kasih atas jasa semua. Boleh duduk balik. Okey, kita pergi ke kod Irfan. Dan nama seterusnya adalah Nurul Ain Syahfiza Muhammad alias. Nurul Ain Syahfiza Muhammad alias kod. Selamat Hari Raya. Nampak tak? Okey, pemenang RM5,000 yang pertama. RM5,000 ni kalau dia tak angkat dia rugi. Ya Allah. Hello, Assalamualaikum. Nak kod? Hello. RM5,000 dah tolak macam tu je. Dah tolak RM5,000 macam tu je kan? Nak call dia lagi ataupun tidak? Try lagi sekali ya. Last Hello, nak kod boleh? Jumlah Ina Hello? Oh, sorry. Saya salah nombor. Thank you awak. Awak. Rugi. Dia rugi. RM5,000 kot aku nak bagi. RM5,000. Maksudnya tangan Alif tangan tak bertuah. Tangan Alif tangan tak bertuah. Sayang, lagi sekali sayang. Sayang. Ina mana pula dah. Dia tunggu call pada Ina tu. Yang lagi sekali yang. Dia Hello, Assalamualaikum. Nak kod? Hello, Assalamualaikum. Aku salam. Nak kod? Irfan. Okey, boleh bacakan 2 digit IC belakang? 94. IC belakang. Belakang sekali. Belakang sekali. 2 digit belakang. 94. Sekejap ya awak. Kejap. 00, maafkan saya. 00. 00 belakang. Okey. Alhamdulillah. Siapa nama ni? Sukma. Kejap lagi saya akan transfer duit dekat awak, okey? Congrats. Terima kasih. Okey. RM5,000. Lagi 3 orang. Okey, kita mencari lagi 3 orang untuk pemenang RM5,000 dan seterusnya kita akan pergi ke RM15,000. Okey, seterusnya saya pula cabut. Oh. Okey, kod seterusnya adalah kod lalat. Kod seterusnya RM5,000 lagi 4 orang. 3 orang ya? 3 orang. Lagi 3 orang. Okey. Seterusnya adalah kod lalat. Tadi bermula Alif. Lepas tu kod dia Irfan. Lepas tu kod dia lalat lah kan? Okey.
Okey. Okey, nama seterusnya adalah Fatin Izzati Hakimi. 3 orang lagi untuk RM5,000. Korang standby. Okey, kita dah ada pemenang pula. Kita dah ada nombor dia. Assalamualaikum. Hello, nak kod? Lala. IC 2 digit belakang. Hello? IC 2 digit belakang. 58. Okey, boleh. Congrats Fatin. Kejap lagi saya akan transfer dekat awak lepas saya habis live Terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum. Betuhnya awak. Okey. Sekejap. Aku punya otak tengah berkacau. Aku tak tahu apa benda aku fikir. Sekejap. RM10,000 10 orang untuk RM1,000 sudah dapat. Ya. Untuk RM5,000 kita dah dapat 2. And lagi 2 orang untuk RM5,000 guys. Betul. Kalau korang tak tengok live, kalau korang beli tapi tak tengok live ke apa, sayang guys. Sayang, memang rugi. RM5,000 bang macam tu. RM5 tu memang sangat banyak korang. Oh, RM1,000 pun dah banyak, RM5,000 apa tak lagi? Ya. 15k untuk Korang keluarkan 2 orang. keluarkan duit raya kan untuk beli baju-baju raya RM1,000. Dapat balik RM5,000. Boleh beli gelang emas emas dengan mahal. 7 tahun jual balik, naik balik. Ya, sebab emas dijangka naik sampai RM700 ya. So korang disarankan beli emas ya. Beli emas dia promote. Padahal duta emas Ya. Kedai emas Rau. So korang nak beli kedai emas, belilah dekat saya, okey? Kedai emas Rau. boleh PM Farida. Dan malam ni, dan korang yang mana belum tengok lagi konten saya, korang kena tengok konten saya dekat YouTube AI Farida Bahrudin, okey? Ya. Sebab korang Buat giveaway emas kan. Berapa mana lagi kita? 17 tolak 10. tolak 10, tolak 2. Jadi 12, tolak 12. 5 lagi sebab kita lagi 2 orang pemenang untuk apa? 5,000, 2 orang. 1,000 tak apa. Ya. I'm not robot. Oh, kita lagi 5 pemenang guys. Ya, 2 orang untuk pemenang 5,000 dan 2 orang untuk 15,000 dan seorang untuk 40,000. Okey. Oh, aku cabut tadi. Apa benda aku ni? Ya Allah, bodohnya aku. Aku fikiran aku kacau, sumpah. Aku macam ada tengok something tapi aku kacau gila. Fikiran aku kacau. Korang buat kipas tak? Okey, korang kita cari berapa ni? Okey, untuk 5,000 kita cari lagi 2 orang. Okey. Apa oh cabut. Okey, sabar. Kod dia adalah Aila. Najih Aisyah ke nama dia? Oh, nak aku sebut tu tadi. Zailani. Kena. Ingat Zailani. Hello? Hello, Assalamualaikum. Nak kod? Aila. Okey, boleh baca 2 digit IC belakang? 18. Okey, betul. mantap. Congrats awak. Congrats Najiha. Kejap lagi saya akan terus transfer lepas saya habis live, okey? Komen sekejap, okey? Bismillah. Yelah, saya doakan korang ada rezeki korang malam ni. Kak Bella kenapa? Tak tahu. Saya overthinking ke benda ke otak saya kacau. Okey, seterusnya kod dia adalah Eden. Okey, kod seterusnya adalah Eden. Kita bagi siapa nak cabut seterusnya? Okey. Latar depan dah Rina. Tutup mata. Okey. Rina kau himpit orang semua sini. Okey, seterusnya dengan kod Eden, nama dia Siti Nur Aisyah binti Muhammad Arifin. Siti Nur Aisyah binti Muhammad Arifin. Okey, ini pemenang yang last untuk RM5,000 dan seterusnya kita pergi ke RM15,000 pula. Guys, pemenang Come on, bismillah. Nak balik kampung. kampung siapa dulu. Kalau dia tak angkat, dia rugilah. Dia tak tengok live pun dia rugi. Hello, Assalamualaikum. Nak kod? Assalamualaikum. Aku salam. Nak Hello? kod?
Justin. Bacakan IC 2 digit belakang. 20. Okey, betul. Congrats Aisyah. Nanti kejap lagi saya transfer Okey, Assalamualaikum. Nah, wow, nampaknya hadiah untuk RM1,000 10 orang kita dah settle. Hadiah RM5,000 untuk 4 orang pun kita dah settle. Dan seterusnya RM15,000. Seterusnya RM15,000 pula untuk 2 orang. Kita dah nak ke puncak. Dah ke muncak. Dah putih dah. Okey, untuk seterusnya kod dia adalah Medina. Kod dia adalah Medina, okey? Nama anak saya. So, untuk yang ni saya akan cabut sendiri sebab hadiah dia RM15,000. Okey, sebelum tu tanya diorang nak aku cabut mana? Okay guys, kalau nak apa ni? Nak main kat sana. Korang komen nak akak cabut kat mana? Tengah ke, bawah ke, tepi kanan, kiri ke, kat mana? Sana sikit malam. Dalam ke atas ke? Ya, atas, bawah. Okey, Tengok ramai orang komen mana? Depan, tengah, dalam. Okey. Depan, tengah, dalam? Tengah. Okey, depan dan bawah. Oh, okey, depan, bawah. Aduh. Depan, bawah. Oh, ada yang jatuh. Okey, dengan kod Medina hadiah RM15,000. Oh. Gila nama serupa. Nur Emilia Syah. Terkejut aku. Ya kan adik ipar aku. Terkejut aku. Aku tak tahu nak kau tu macam mana. Nur Emilia Syah. Emilia. Ni Emilia. Betul sama. Tapi ejaan lain. Sama macam nama adik ipar saya Nur Emilia Syahira. Okey, RM15,000. Yang pertama, kod adalah Medina. Kita tengok dia berjaya angkat ataupun tidak, ataupun kita cari orang lain. Voicemail. Kau lagi sekali? This is the voice. Ruginya. Lagi sekali. Kalau dah tak ada rezeki kan? Ya Allah. This is the voice. Buka komen. RM15,000 boleh bayar muka itu. Ya Allah ya Tuhanku, korang ruginya RM15,000 saya nak bagi ni awak. Kesian dia. Ya Allah ya Tuhan. Sebulan sebelum raya, bahu esok puasa. Bismillah. Okey. Hai. Nama dia kod dia apa tadi Kod dia adalah Medina. Sorry saya minta maaf, saya tak tahu kenapa dengan saya hari ni Okey, kod dia adalah Medina. Tutup komen. Okey, nama dia adalah Nurul Syafiqah C. Mansur. Nurul Syafiqah C. Mansur. Lain lagi, okey? RM5,000 tadi kan boleh sakit, babe. Jangan cakap RM15,000. Mana akak boleh keluarkan RM15,000 untuk transfer ke orang ni? Sagi. Tiap bulan masuk kan, ya sekata tu. Tiba-tiba bulan ni masuk tu kena keluar RM100. Mic kat sini. Hello, Assalamualaikum. Nak kod? Kod apa? Sorry awak. Saya salah nombor. Sorry Okey. Buka komen. Tak tengok live. Korang. RM15,000 dah tak Ya Allah ya Tuhanku. Kita tak dapat lagi pemenang untuk RM15,000 yang pertama. Okey, atas kanan. Sayangnya. Ya, betul. Apa ni? Kejap, saya cuba. Tak baik macam tu. Siapakah Sekarang pemenang RM40,000 tu, sekurangnya ya Allah? bagi tahulah dari mana. Tak boleh awak sebab orang lain tunjukkan effort untuk tengok live saya. Saya dah bagi tahu 2 minggu awal untuk saya tarik untuk saya cabut. So kalau dia tak tengok live saya, bermakna dia tak set date untuk tengok live saya untuk umumkan ni.
ada cakap Siti Jamilah kata tak baik. Macam tu sekurangnya bagi tahulah daripada mana. Betul tak korang? Betul tak? Betul. Tak aci lah untuk korang yang tengok dalam live saya kan? Betul tak korang? Okey. Kita tak jumpa lagi pemenang untuk RM15,000. Untuk RM5,000 4 orang kita dah cari. Dan RM1,000 untuk 10 orang pun kita dah dapat. Okey. So, kita cari lagi pemenang RM15,000 yang pertama. Kanan. Diorang nak kanan. RM15,000 kamu orang. Kod dia still sama. Medina. Kod Medina. Umat manusia. Okey, nama seterusnya adalah Nur Syazlina Atika binti Muhammad Nordin. RM1,000 awak, RM15,000. Nangis tau. Oh tak, RM15,000 tu sangat-sangat banyak awak. Gaji berapa hari ya? Gaji berapa bulan nanti kau? Orang 15 bulan setahun punya gaji tu. 15 bulan weh, setahun punya gaji apa tahu? Kalau gaji tu RM1,000 sehari. Ya RM1,000 sebulan. Oh, 15 bulan punya gaji. Jom. Okey. Firma Beziraya. Minta-minta lah diangkat, tolonglah. Lama sangat dah kita live ni. Hello. Assalamualaikum, nak kod? Salam. Medina. Okey, IC 2 digit belakang. Terima kasih. Ajak awak IC 2 digit belakang. 36. Wah, slow sikit. Okey. Terima kasih Kak Bella. Ya sayang. Okey. Syazlina, nanti kejap lagi saya akan transfer dekat awak terus. Okey, RM15,000. Weh, berapa? Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Wah. RM15,000 untuk pemenang yang pertama. Kita dah dapat. Siapa nama dia tadi? Syazlina Atika. Wah, tahniah untuk awak. Seterusnya kita pergi ke kod Malik. Okey? Malik. Kod Malik. Kod seorang lagi RM15,000 dan seorang lagi RM40,000. Okey, dah ready. Saya nak ambil. Orang kata kiri atas. Kiri atas. Bismillahirrahmanirrahim. Jap. Okey, bismillah. Calling for Liana Azizan. Kalau dia tak berjaya angkat call, kita akan pergi ke nama seterusnya. Harap-harap dia angkat call ya. Sebab ni sudah tiba. Hello, Assalamualaikum. Nak kod? Malik. Wait. Angah. Kejap. Okey. Kejap. IC 2 digit belakang. 52. Betul. Wah. Tahniah. Slow sikit. Apa dia? Sorry? Terima kasih. Okey. Liana daripada mana ni? Saya dari Pekan Pahang. Pekan Pahang. Yang ni dah berkahwin ataupun belum? Dah berkahwin atau belum? Dah, 4 orang anak. Rezeki anak awak. Alhamdulillah. Okey, so kejap lagi saya akan terus transfer Ketak. Okey, Assalamualaikum. Salam. Siapa nak bagi RM15,000? Korang bermodal RM100 je. Tiba-tiba dapat call daripada saya bagi RM15,000. Betul. Okey, so maksudnya kita dah jumpa kedua-dua orang pemenang untuk RM15,000. Dan seterusnya kita nak cari pemenang yang terakhir. Pemenang yang terakhir. Let's go. Okay, RM40,000. Pin. RM40,000.
RM40,000 korang. RM40,000. Yang untuk duit raya tu bukan hari-hari saya bagi tau. Tapi korang kena sentiasa tengok apa yang saya update dekat story saya. Okey, ready semua? Ready. Baca komen orang nak kita tarik yang mana untuk last ni. Tarik sekali lah. Okey. Boleh ke? Boleh sayang. Nah. Bawah, tengah. Tengah bawah tapi tutup mata. Dengan tangan pegang masuk. Ayah pegang tangan, tutup mata, tutup mata. Ayah ada makeup. Siapa yang bertuah ni? Okey, sabar. Kod tak lagi. Kod seterusnya adalah Bella. Okey, seterusnya adalah nama saya sendiri, Bella. Okey. Terusnya adalah Bella. Pandang sana. Cepat-cepat lagi open. Bawah tengah. Aku perempuan. Aku jadi perempuan lah. Kalau lelaki lah. Kita perempuan dapat lelaki perempuan. Aku buat dulu. Boleh. Ya Allah, yang konyol. Wah. Okey, sabar jap. Kod dia adalah Bella. Saya ketak je lagi. Hari ni saya nak transfer RM100,000 ke orang ni. Saya ketak. Okey. Kod dia adalah Bella. Kalau tak dapat jawab, kita cari orang lain, okey? Dia seorang perempuan. Depan dia huruf apa sayang? S. Belakang dia huruf apa? I. Terusnya adalah Shazaliana Izazi. Kita tengok dulu sama ada dia angkat call ataupun tidak. Okey. Ini adalah pemenang RM40,000 korang. Abang izinkan Jangan lupa jalan pulang. Kasihnya di pagi Syawal. Bermaaf-maafan. Ikhlas dalam berbicara. Ya, kami ucap para semua, miskin atau yang kaya, selamat hari raya. Ampun maaf dipinta. Semoga bahagia sentiasa. Okey. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dia angkat call ke tak ni? 40. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak kod? Kod Bella. Nak IC 2 digit belakang? 2 digit belakang IC. 6. Betul! Okey, sabar jap. Kita nak tanya jap. Okey, Shazaliana daripada mana? Saya daripada Banting, Selangor. Banting, Selangor. Dah berkahwin ataupun belum? Belum. Masih tapi planning nak kahwin. Planning nak kahwin. Alhamdulillah, ini adalah rezeki awak RM40,000. Kejap lagi saya akan terus transfer dekat akaun awak. So duit tu boleh tambah-tambah untuk kahwin nanti. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Tahniah tau awak. Apa dia? Tahniah. Okey, sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Salam. Wih, dia nangis. Alhamdulillah. So, kita dah dapat ke 17 orang pemenang untuk giveaway RM100,000 kita untuk kali ini. Okey, so untuk next saya akan buat giveaway lagi tapi tak tahu apa, tak tahu bila. Thank you siapa yang beli dan still support produk saya. Yang nak duit raya, kena selalu tengok story saya. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.